Okay. Cubaan suara 1, 2, 3. InsyaAllah kita mula kita punya pengajian, kelas pengajian Ramadan Daurah Al-Mufrad dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina rahmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Allahumma iftah lana abwabal 'ilmi. Allahumma iftah lana abwabal 'ilmi. Allahumma iftah lana abwabal 'ilmi wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kita pernafasan, masih lagi memberi kita kesihatan, masih lagi memberi kita ruang dan peluang untuk sama-sama mengikuti kelas pengajian Ramadan Daurah Al-Mufrad, yang mana pada malam ini kalau ikut kita telah masuk pada sesi yang ke-10. Baik, kalau ikut sepatutnya malam ni tak ada. Sepatutnya kita akan buat kelas pada lusa siang hari. Tapi rasa macam lama buat tak baca kitab, jadi kita ambillah sedikit masa antara maghrib dan isyak dan sebelum tarawih. Kita bacalah sedikit daripada kitab ni lah. Kitab yang kita buat daurah ni, yang kitab Nurul Mubtadi. Baik, yang mana pada kitab Jawi boleh buka pada muka surat 15, kitab Rumi buka pada muka surat 20. Jawi 15, baris paling atas. Kitab Rumi muka surat 20 pada baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris yang ke-6 daripada atas ni, pada tajuk tu. Baik, jadi tanpa membuang masa, kita terus kepada pembacaan kitab lah. Minta maaf tak ada share lah. Tablet kat bawah. Bawa masuk dan bilik kitab ni ada telefon sebiji lah. Tak ada nak share lah. Baik, jadi kita terus kepada pembacaan kitab. Kenyataan kaedah mengeluarkan asal masalah. Jadi dalam kitab Jawi tak ada, tapi kalau kita nak tulis tajuk macam itulah, kenyataan kaedah mengeluarkan asal masalah. Baik, jadi saya ulang balik sekali lagi.
Asal masalah itu seperti yang telah lalu lah. Dia telah sebut pada muka surat yang sebelumnya. Asal masalah tu ada 7. Mana 7 tu? Yakni 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Ataupun kita sebut sebagai masalah 2, masalah 3, masalah 4, masalah 6, masalah 8, masalah 12 dan masalah 24. Jadi asal masalah itu sendiri apa dia? Asal masalah itu adalah tompok permulaan untuk dibahagikan harta pusaka si mati. Jadi kalau dibawa datangkan harta pusaka tu selepas kita kata tolak semualah. Tolak hutang, pengurusan jenazah, luluhkan wasiat 1/3. Maka kita kata yang baki tadi tu yang untuk difaraidkan, yang hendak dibahagikan pusaka kepada ahli waris tu. Jadi sekarang ni ada satu jumlah. Jadi jumlah tu kita nak bahagi kepada berapa untuk dibahagikan kepada ahli waris. Setiap bahagian ahli waris. Maka saya istilahkan sebagai tompok permulaan tu nak pecah berapa. Jadi seperti lembu, kita boleh bahagi kepada 7 tompok. Macam tu lah juga harta tadi tu nak dibahagi kepada berapa bahagian. Sama ada 2 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian, 6, 8, 12 ataupun 24. Maka itu adalah yang boleh kita bahagikan. Jadi ini adalah asas. Tompok permulaan mestilah daripada nombor 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Kalau kata dapat nombor yang lain, maka itu mungkin salah lah. Mungkin tersalah lah. Ni kita cerita pada permulaannya asal masalah. Nanti ke depan kita akan jumpa lagi. Dia ada dalam istilah faraid, yakni aul. Aul tu yang ni kita kena kembangkan. Tu adalah masalah 6, 12 dan 24. Tu masalah lain. Daripada 6 boleh jadi 7. Daripada 6 boleh jadi 8. Daripada 6 boleh jadi 9. Daripada 6 boleh jadi 10. 12, masalah 12. Daripada 12 boleh jadi 13. Boleh jadi apa? Boleh jadi berapa tadi? 12. Boleh jadi 13. Boleh jadi 15. Boleh jadi 17. Masalah 24 boleh dibesarkan sehingga nombor 27. Okey, tu aul. Aul tu apa? Besarkan asal masalah, kecilkan pendapatan ataupun kecilkan saham ataupun kecilkan portion ataupun bahagian kepada ahli waris. Okey, lepas tu pula kita ada lagi satu, daripada asal masalah kita perlu kepada tashih masalah ataupun sah masalah. Itu yakni tompok yang baru. Yang mana yang kita kata boleh membahagikan saham kepada ahli waris secara nombor bulat. Okey, baik habis. Okey, baik. Jadi kenyataan kaedah mengeluarkan asal masalah. Okey. Qala al-musannif, aturan hendak dibuat masalah. Aturan ni kita kata apa? Aturan ni, peraturan ataupun tertib dia lah. Aturan hendak dibuat masalah. Baik, kita baca dulu. Iaitu aturan tadi tu. Aturan hendak dibuat masalah tadi tu dengan diadukan. Kalau tengok dalam kitabnya Rumi, ada dah nota kaki kat bawah tu. Katanya diadukan. Tengok dekat bawah. Kitab Jawi tak ada, jadi kena dobek lah tu. Katanya diadukan, yakni paling kurang hendaklah mempunyai 2 makhraj atau lebih di dalam suatu masalah kematian. Kematian mana? Yang meninggalkan ia kata suatu kematian tu ataupun masalah kematian tu beberapa ahli waris. Beberapa ahli waris tu pula adalah apa? Ahli fardu lah. Apabila ada beberapa ahli fardu yang berlainan, maka barulah akan keluar beberapa kadar fardu ataupun beberapa fardu. Ni fardu. Fardu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 baru 1/6. Maka apabila berbilang ahli fardu yang berlainan jenis, maka barulah kita akan dapat berbilang fardu. Apabila kita dapat berbilang fardu, maka barulah kita dapat berbilang makhraj. Apabila dapat berbilang makhraj, barulah kita boleh gunakan kaedah yang mana kita sebut yang sisi yang lepas, antara kaedah 4 ta tu. Daripada situlah baru keluarnya aturan. Kalau kata ada satu je ahli fardu ataupun ada ahli asabah saja. Ahli asabah ni siapa? Mudah cakapnya waris lelaki. Melainkan siapa? Melainkan saudara lelaki si ibu dan suami.
Lepas tu pula adalah lagi dua tu, datuk ataupun bapa lah. Okey. Okey, jadi kalau kata ada semua ahli, kalau kita kata ada ahli waris lelaki, kita boleh katanya pada asalnya adalah ahli asabah. Melainkan beberapa orang tadilah, bapa, yakni suami dan saudara lelaki seibu. Itu adalah ahli fardu. Okey, baik. Tu kita kata ahli asabah. Okey. Kita tengok lagi kat nota kaki yang dalam kurungan pula. Yakni mereka itu, kata ahli waris tu, yakni mereka itu yang telah ada ketentuan. Apabila kita kata ada ketentuan, yakni itu adalah ahli fardu lah. Yang dinamakan akan mereka itu ahli fardu. Okey, baik. Ni nota kaki yang apa tu, penyusun semula tambah lah. Kalau kita jawi tak ada. Okay, baik, sambung lagi. Tengok balik. Iaitu kata aturan hendak dibuat masalah tu. Macam mana kita nak buat asal masalah? Boleh. Aturan hendak dibuat masalah, yakni asal masalah. Macam mana kita nak terbitkan, nak keluarkan, nak dapatkan asal masalah. Iaitu aturan tadi tu dengan diadukan. Perkataan diadukan tu sendiri adalah yakni dibuat perbandingan. Tu kena tulis kat bawah tu. Diadukan yakni dibuat perbandingan. Dibuat perbandingan. Contoh kita ada pen merah dan pen biru. Dia mesti kena ada dua paling minimum. Baru kita boleh nak buat perbandingan. Kalau kita kata ada satu je hitam. Dia nak banding dengan siapa? Tak boleh lah. Kalau kita kata ada merah saja. Tak boleh nak dibuat perbandingan. Dia mesti kita ada color merah. Ada hitam. Ini paling minimum untuk dibuat perbandingan. Diadukan. Kalau kata ada tiga. Adanya merah. Adanya hitam. Ada pula kali hijau. Lagilah kita kata boleh nak dibuat perbandingan. Merah dengan hijau macam mana? Hijau dengan hitam macam mana? Boleh? Macam mana? Hijau dengan merah. Hijau dengan hitam. Hitam dengan merah. Tu baru boleh buat perbandingan. Sebab apa? Ada berbilang. Paling kurang berbilang 2. Kalau kata ada satu, tak boleh nak buat. Kita kata tak boleh nak buat perbandingan. Dia nak buat perbandingan dengan siapa? Baik. Iaitu dengan diadukan, yakni dibuat perbandingan segala makhraj waris. Apabila disebut segala makhraj waris, mana makhraj? Makhraj itu datang daripada fardu. Boleh. Asal masalah datang daripada makhraj. Makhraj datang daripada fardu. Ataupun kita kata kalau tengok daripada fardu pula nak dapat asal masalah, fardu, kemudian baru dapat makhraj, daripada makhraj baru dapat asal masalah. Okay, baik. Jadi kita ada makhraj 2, 4, 8, 3 dan 6. Ada 5. Baik. Segala makhraj waris itu kemudian, bila dah ada makhraj, sebelum nak ada makhraj kena ada kefaduan dulu. Sebelum nak ada kefaduan mesti ada ahli dulu. Ahli fardu tu lah. Ahli fardu, kemudian diberi ketetapan kefarduan berapakah yang dia dapat, pecahan tu, barulah keluar ataupun barulah tubik makhraj tu. Kemudian diambil 2 sahaja dan ditinggalkan yang kecil. Okey, dekat sini dia ada sedikit perbezaan sikit kaedah ni. Kalau dalam kitab lain yang saya tengok jawi, dia lain sikit daripada kitab yang lain. Sebab dalam ni dia sebut kaedah dia. Kalau kata ada nombor kecil, kalau kita kata ada 2, 3, 6, 6. Dalam kitab dia sebut 2, 3, 6, 6. Tu makhraj. Jadi apabila kita ada makhraj 2, 3, 6, 6, maka yang paling kecil, yakni nombor 2, ditinggalkan ataupun kita kata abaikanlah. Dan ditinggalkan yakni diabaikan yang kecil, nombor yang kecil, makhraj yang kecil. Dan yang seumpama. Yakni apa dia yang seumpama tu? Dan yang seumpama dalam kurungan yakni yang sama. Boleh. Dalam bumi tak ada. Dalam jawi tak ada kan. Dalam jawi tak ada. Jadi kalau yang mana guna kitab jawi, kalau saya baca yang mana tak ada dalam kitab tu, kena tanda lah. Kena dobik lah. Okey, yang seumpama. Apa yang dimaksud dengan seumpama? Yakni yang sama. Kalau kata nombor yang sama, 2, 3, 6, 6. Itu contoh dalam kitab lah. 2 yang kecil, kita abaikan, kita tinggalkan. Kemudian tinggal 3, 6, 6. Kemudian dia kata apa? Yang seumpama. Mana nombor yang sama? 6, 6. Seperti perhimpunan 2, 3, 6, 6. Maka ditinggalkan, diabaikan makhraj 2. Okey. Sekejap.
Kalau ikut tu ataf tu. Kan? Kalau ikut ataf tu. Yang seumpama tu ataf pada kata yang kecil. Jadi takdir kalam dia. Dan ditinggalkan yang kecil. Itu satu. Dan ditinggalkan yang kecil. Okey. Dan yang seumpama ataf pada kata yang kecil. Dan ditinggalkan yang seumpama. Okey. Lepas tu, koma. Lepas tu, koma. Baik. Seperti, ni contoh dah. Dia nak bagi contoh makhraj. Seperti perhimpunan. Perhimpunan mana? Makhraj 2, 3, 6, 6. Okey, lepas tu nak macam mana bila dah ada nombor 2, 3, 6, 6 tu? Maka, nak buat macam mana? Maka ditinggalkan, yakni dibiarkan makhraj 2. Makhraj 2 tu kita biarkan. Alat, sebab apa kita tinggalkan tadi makhraj 2 tu, kita buat tak tahu je makhraj 2 tu. Kerana ilat dia kerana yang kecil. 2 tu yang kecil. Kita tinggal. Dan satu makhraj 6. Dan satu makhraj 6 tu takdir dah. Dan satu yang ni. Dan ai ditinggalkan. Takdir. Kita tambahkan perkataan ditinggalkan. Baru mudah faham. Dan satu yang ni. Dan ai ditinggalkan satu makhraj 6. Lepas tu takdir sikit lagi. I daripada 2 makhraj 6. Kan kita ada 6, 6. Maka kita tinggal, kita abaikan satu nombor 6. Tinggalkan 6 tu saja. Sekali lagi . Dan satu yakni. Dan I ditinggalkan satu makhraj 6. Lepas tu takdir lagi satu. Takdir lagi sekali. I daripada 2 makhraj 6. Sebab apa ilat dah? Kenapa kita tinggalkan satu makhraj 6 tu? Daripada 2 tu? Kerana ada 2 yang seumpama. Yakni 2 yang sama. Seumpama yakni maksud dia sama lah. Boleh? Tu. Ni dia nak ajar cara ni. Cara nak ni. Cara nak dapatkan asal masalah. Ni cara yang mudah lah. Dia bagi kaedah dah. Baik. Nak keluarkan apa? Nak keluarkan asal masalah. Baik, nak keluarkan asal masalah. Sekarang ni kita ada makhraj apa? Tu contoh dalam kitab dia kata apa? Contoh. Kita ada contoh makhraj 2, 3, 6, 6. Baik. Jadi, dia kata abaikan nombor 2. Baik, abaikan nombor 2 ni. Nombor 2 ni. Abaikan. Abaikan 2. Kerana kecil. Yang kecil. Okey, kemudian dia kata apa? Abaikan pula. Abaikan salah satu daripada 6 ni. Kan? Abaikan salah satu nombor 6. Abaikan salah satu nombor 6. Baik, daripada situ maka kita akan tinggal nombor apa? 3, 6. Jadi kita tinggal nombor 3 dan 6. Boleh? Tu. Tinggal makhraj inilah. Tinggallah makhraj. Tinggal makhraj 3 dengan 6. Baik. Kemudian sambung lagi. Sikit lagi kita cuba habiskan ni. Mana dah? Okey, sambung lagi.
Baris ke berapa dah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris yang ke-6 daripada bawah pada muka surat 15 kita jawi. Kita yang rumi. Baris ke berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baris yang ke-11 daripada atas. Dan yang diambilnya makhraj. Boleh. Dan yang diambilnya kata makhraj. Jadi kita nak ambil makhraj apa? Nombor apa yang kita nak ambil? 3 dengan 6. Maka 3 dengan 6 sahaja. Nampak? 2 kita dah abaikan sebab dia yang kecil. 6 dengan 6 abaikan salah satu nombor 6. Ambil satu je nombor. Maka kita akan tinggal makhraj ini, yakni nombor 3 dengan nombor 6. Okey, baik habis. Okey, lepas tu titik. Lepas tu dia kata macam mana? Kiaslah yakni kiaslah olehmu lah. Kias yakni kiaslah olehmu. Kiaslah yakni kiaslah olehmu yang yakni masalah yang lain lagi. Lepas tu musannif pengarang kitab kata kiaslah kepada masalah yang lain. Kalau kata ada nombor kecil kita abaikan, kalau ada nombor sama pun kita abaikan. Maksudnya abai tu abai salah satu nombor lah. Kemudian ambil nombor yang baki lagi yang balance. Kalau dekat sini masalah ni nampak? Masalah ni kita ada berapa makhraj ni? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Okey, baik. Tu contohlah. Baik, kemudian dua makhraj yang diadukan itu. Mana diadukan tu ni? Dua makhraj ni. 3 dengan 6. Yang ni kita nak adukan. Kita nak buat perbandingan. 3 dengan 6. Kemudian lepas daripada tu, selepas kita abai-abaikan tu, maka baki dia yang ni, tinggallah nombor ni, dua makhraj ni. Kemudian dua makhraj yang diadukan itu, 3 dengan 6 tu, jika didapati. Jika didapati, ini jikalau didapati lah. Kalau kita dapati apa? Tawafuq. Kan kita sebut dah, tawafuq ni apa? Tawafuq tu adalah ada wifid, ada separuh. Jadi macam mana? Kaedah dia, hendaklah. Tawafuq, hendaklah diambil setengah salah satu ai daripada dua makhraj. Tak dia sikit. Ai daripada dua makhraj dengan dipukulkan, yakni dengan didarabkan kepada sekalian yang yakni sekalian makhraj yang satu lagi. Ni kalau ikut pada siri yang lepas kita dah bincangkan. Cuma ni dia nak ajar macam ni lah kaedah nak keluarkan tu. Dan yang yakni dan nombor yang hasil itulah mana? Itulah yang hasil itu, nombor yang hasil itu masalahnya, yakni asal masalahnya itu masalah. Baik. Tu kita kata kalau tawafuq. Baik, kita habiskan sikit lagi. Kita habiskan sikit lagi lah. Baik, muka surat 16. Kitab Jawi, muka surat 21, kitab Rumi. Dan jika tamasul, ni, antara dua ni kalau kita buat perbandingan, kalau kata tamasul ingat, tamasul sama. Hendaklah, kaedahnya hendaklah diambil salah satu, yakni salah satu ai daripada dua makhraj. Kalau kata sama ni, ambil salah satu nombor. Jadi apabila dia ambil salah satu tadi tu, yakni salah satu ai daripada dua makhraj tu, dijadikan masalah, yakni asal masalah. Okay, baik, habis. Macam ni lah kalau kata ada nombor 6 dengan 6. Apabila sama 6 dengan 6, kita ambil satu nombor lah jadi asal masalah nombor 6. Okay, baik. Azan. Kita bagi azan dulu, lepas tu kita nak habiskan sikit lagi.
Nah. اللهم ربنا أنت اسمك سيدنا محمد وأشهد إنك لا Okay, baik, kita sambung sikit lagi. Jadi kita apa tadi? Tawafuq. Yang ni apabila kita sebut tawafuq ada wifid. Kalau tamasul tu sama. Kalau tawafuq, kedua-dua ada wifid. Kedua-dua nombor ada separuh. Okay, kalau kata tamasul, kedua-dua nombor adalah sama. Baik. Kemudian kita kata mana lagi? Mana dah? Tadakhul. Baik. Qala al-musannif. Dan jika tadakhul. Kita sebut dah itu. Tadakhul ni apa? Bermasuk-masukan. Ataupun dalam kata mudah sifir. Sifir 2 dan sifir 3. Jadi dalam 2 ada 2. Dalam 2 tu ada 4, 6, 8, 10, 12. Lepas tu kita kata kalau sifir 3, 3, 6, 9, 12, 15. Okay, baik. Okay. Dan jika tadakhul yakni bermasuk-masukkan. Lepas tu kan dia buat apa? Semikolon kan. Jadi perkataan dia sama dengan atas. Dan jika tadakhul, hendaklah diambil. Diambil mana? Kita nak pakai yang mana? Hendaklah diambil yang besar. Yakni nombor yang besar. Dia ambil nombor yang besar tu. Lagi. Apabila kita ambil nombor yang besar tu. Tu semikolon lagi kan. Atas dia dijadikan kan. Jadi kita ambil perkataan tu. Sekali lagi kita ulang. Dan jika tadakhul, hendaklah diambil yang yakni nombor yang besar. Dijadikan masalah yakni asal masalah. Okay, baik, tak apa. Sekejap kita buat contoh. Kita pakai nombor ni je, kita buat contoh. Baik, lagi. Dan jika tabayun, kalau kata nom makhraj tu, contoh, kita buat perbandingan antara 3 dengan 6. 3 dengan 6 kita buat perbandingan, tengok tabayun. Baik, kalau kata tabayun macam mana? Dipukulkan, yakni didarabkan. Sekalian salah satu, yakni nombor tadi itulah. Nombor, contoh kita ada, kalau kata tabayun ni dia tak banyak pun kan. Kalau kita kata tabayun ni, kalau kata tabayun, kamera nah. Kalau kata tabayun. Tabayun ni sama ada kita akan jumpa nombor 8 dengan 3. Apa lagi? 8 dengan 3. 2 dengan 3. 2 dengan 3. 4 dengan 3. Saya tengok balik lah. Betul tak? 4, 3 ya. 3, 2 pun ya. 3, 8 ya. Okay. Baik. Jadi ni nombor tabayun lah. Baik. Tengok.
Dan jika tabayun, cepat sikit. Dan jika tabayun dipukulkan, yang ini didarabkan sekalian salah satu. Mana sekalian salah satu? Kalau kata nombor 8 tu lah. Didarabkan tu. Dipukulkan, minta maaf. Dan jika tabayun dipukulkan, yang ini didarabkan sekalian salah satu kepada sekalian yang satu lagi. Maksudnya, nombor 8 darab je nombor 3. Nombor 2 kita darab je dengan 3. Nombor 4 kita darab dengan nombor 3. Maksudnya kita darab je lah. Jadi macam mana? 8 darab 3, 2 darab 3, 4 darab 3. Jadi asal masalah keluar apa kat sini? 24, 6, 12. Maka ini adalah asal masalah. Ini adalah asal masalah. Okay, baik. Baik, sikit lagi. Dan yang hasil dan nombor yang hasil itulah masalah yang ni asal masalahnya itu masalah. Okay, baik habis. Okay, jadi kita tengok tadi 3 dengan 6. 3, 6, 9. Dalam sipir 3 ada 6. Maka ini adalah bermasuk-masukan, yang ini tadakhul. Maka kat sini adalah tadakhul. Apabila tadakhul, kita ambil nombor apa tadi yang paling besar untuk jadi asal masalah. Jadi kita ambil nombor 6. Okay, habis. Okay. Kalau 6 dengan 6 tadi kan? Kalau 6 dengan 6. Kalau 6 dengan 6 ni adalah tamasul sama. Bila sama ambil salah satu nombor je. Ambil nombor 6. Ambil satu nombor. Kalau kata 2 dengan apa tadi? Tawafuq. 2 dengan 6. 2 dengan 6 pun boleh jadi tawafuq. Baik, apabila tawafuq, maka salah satu darab dengan nombor lagi satu. 2 separuh dia 1, 6 separuh dia 3. Okey, baik, kita ambil 2 separuh dia adalah 1. 1 darab 6, kita dapat asal masalah pada 6. Okey, baik, habis. Jadi kita berhenti dulu takat tu, insya-Allah. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Minta maaf sikit lah malam ni agak tergesa-gesa. Esok satu hari mungkin tak baca. Kita baca, kalau nak baca pun mungkin maghrib esok. Kalau sempat lah. Kalau tak, insyaAllah kita akan jumpa pada lusa lah. Lusa siang, insyaAllah kita akan baca. Baik, jadi kita tangguh takat dulu. InsyaAllah kita jumpa pada yang pertemuan akan datang. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'ala al-futuh lil 'arifin. Allahumma 'allimna ilman akrim fa'na Allahumma zidna bi haqqi wassalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.